Okey, dalam tarikh tamadun ini yang perlu kan kamu tahu ialah asal-usul perkataan tamadun ini. Macam contohnya perkataan madana ini lebih dari perkataan apa contohnya. Dan madani bersifat sifat nama. Madani artinya Madani ada Ibrahim. Kemudian saya juga akan tanya kepada anda asal dia sebenarnya perkataan madani ini asal dari perkataan din maknanya cara hidup. Jadi tamadun Islam mengapa ada kaitan langsung dengan agama? Karena istilah tamadun itu lahir dari perkataan agama itu sendiri. Perkataan agama yang asal dalam Islam ialah din. Din maknanya satu cara hidup kan? Dan satu buku yang menarik yang ditulis oleh Profesor Sheikh Abdul Latif, seorang pemikir tamadun yang sangat terkenal. Dia telah subah dengan begitu menarik tentang istilah din. Tapi saya tak pergi dalam kerana kita nak belajar secara umum. Okay? Kemudian dalam bahasa Inggeris, dia adalah perkataan civilization, dia berasal dari perkataan civilitas. Dan Ibn Khaldun sangat menarik. Dia lah yang menemui perkataan tamadun ini dengan istilah Osron, Hadara dan sebagainya. Malah namanya sampai sekarang orang kaji tentang sampai Frank Rosenthal kata kira susah menghasilkan buku seperti ini. Sangat menarik bukunya. Walaupun tapi bagus dia tidak pernah ada satu feeling of ni orang Islam punya knowledge faham tak. Bukunya dia hebat tak susah. Karena itu orang barat telah ambil dan modify buku dia dalam berbagai version. Okey. Itu kerana itu kalau sama kita menulis dengan niat yang baik untuk membantu orang dan sebagainya, dia akan kenal lah. Okey. Kemudian perkataan civilization yang ditemui 500 tahun kemudian. Dalam istilah tamadun barat ini yang dikenali produktivitas maksud pandai itu memang sama. Itulah bila kita tiru dia lagi kurang ada kemiripan. Okey. So itu perlu tahu. Itu dua penting. Kalau ditanya ni macam sik dan beritahu direct. Kemudian ciri-ciri utama tamadun yang ini yang basicnya kamu kena tahu lah apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri macam ada penempatan, ada kehidupan agama, sistem tulisan, bisa ada basic thing yang perlu kamu undang-undang. Okey. Kemudian daya kreativiti dan seterusnya hubungan agama dengan tamadun dengan agama perlu juga kamu tahu. Baca sikit juga. Tapi yang itu adalah yang tadi saya beritahu tarikh itu. Kemudian seterusnya yang lain yang ini semua just go through sajalah. Kemudian kelahiran dan perkembangan tamadun penting macam mana lahir. Kadang-kadang saya tanya kata saya padankan macam lembah Wang He ni dengan lembah Tigris ni berkaitan dengan tamadun apa? Okey, lembah ni berkaitan dengan tamadun apa? Jadi kamu nak tahu, jangan just baca aja. Okey, spesifikly kena tahu. Tamadun lembah ni berkaitan dengan tamadun mana? Lembah ni berkaitan dengan lembah. Tanya lah. Okey, lembah ni itu ada soalan baca. Kemudian yang lain ada just baca untuk dapatkan gambaran keseluruhan. Tamadun sebenarnya lembah. Okey. Seterusnya keruntuhan tamadun saya ada ambil macam faktor-faktor kemerosotan tamadun apa dia. Ini adalah buku yang ditulis di Kepolisian sangat menarik. Dia pasal dia duduk dengan pemerintah dan dia bertukar-tukar pemerintah pula. So dia observe sendiri macam mana perangai mereka berubah. Bila ada orang-orang dapat dia buat, dia betul-betul buat tak. Dia sudah kaya raya kan, dia lupa diri. Dan adik-beradik ini lawan nak berebutkan harta. Jadi rakam lah. Bentar nak balik tak. Saya pun nak tahu. Ini boleh jawab? Boleh. Wow.